Scam dia ni. Uh. Pating lagi geng. Alhamdulillah. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Shah M Mencari Sat Padu. Okey geng, setelah hampir 3 minggu aku tak dapat nak turun ke sungai mencari sat padu kerana atas faktor kerja. Aku ada kerja di luar kawasan, jadi aku tak dapat nak meluangkan masa untuk mencari sat padu geng. Jadi hari ni aku ada sedikit masa, aku turun. Hari ni setup umpan pun tak ada sebab dah lama aku tak turun, jadi aku tak prepare pun umpan. Jadi hari ni aku beli roti gardenia je geng. Lagi 2 umpan kemungkinan aku akan cari kat sini saja. Umpan buah sawit dan juga umpan cacing tanah aku akan guna untuk hari ni. Okey geng, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku harap korang bolehlah bantu aku subscribe, like, share dan komen. Korang memang terbaik geng kerana sudi support aku. Okey geng, tanpa melengahkan masa, jom ikut aku set up. Kita mancing dulu geng. Stay tune. Okey geng, hari ni air sungai agak keruh dan juga besar. Hari ni aku set up tukarlah batu ladung hidup ni pakai saiz 9. Sebab arus agak laju sikit hari ni. Umpan macam biasa geng. Hari ni setup tak berapa nak ada sebab lama aku tak turun. Hari ni aku pakai roti lah. Kita tengoklah ada hasil hari ni. Okey geng. Bismillah. Okey. Loceng keramat kena ada kan. Okey. Settle. Kita set up yang joran yang kedua dengan yang ketiga. Okey geng. Okey geng. Ni set up yang kedua. Hari ni memandangkan air ni keruh. Jadi hari ni aku try main umpan kuncur geng. Ataupun umpan tapa. Tengok. Kok ada ikan baung ke. Try baling lah. Try baling bawah pokok. Bismillah. Air ada sikit laju lah hari ni. Sebab semalam hujan. Tengoklah ada strike dah ni. Okey geng. Setup yang ketiga pula. Okey geng, ini setup ketiga. Aku menggunakan setup UL ni. Ini aku menggunakan umpan cacing cacing tanah. Ini aku nak baling dekat-dekat ni lah. Sebab aku tak pernah lagi ada strike udang galah dekat sungai ni. Sepanjang aku mancing kat sini. Nak try tengok baling kat tepi, takut ada udang galah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Makan udang galah.
Okey geng, siap set up untuk 3 joran. Nampak tu air laju. Tak tahu lah ada strike tak ini. Mungkin aku kena set up ke tepi sikit lah. Lepas ni aku baling main belah-belah tepi lah. Sebab air laju. Okey geng. Okay. Ada strike. Oh, baru nak makan. Okay. Strike geng. Saiz padu. Oh, saiz padu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam biasa cabut loceng dulu. Saiz padu geng. Oh, saiz padu. Oh, saiz padu geng. Saiz padu. Alhamdulillah. Saiz padu. Ush, kasar ni. Kasar geng, kasar. Alhamdulillah. Macam ni. Pating lagi geng. Alhamdulillah. Pating lagi. Dek tu. Pating lagi geng. Alamak, sangkut pula. Alhamdulillah geng. Pating lagi. Tebing tinggi. Kita terpaksa jet. Bismillah. Oi, tak naik lah. Allah lucut geng. Alamak, lucut. Aduh, kena terjun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah geng. Tajam sangat dia. Ni pating ori sungai ni. Tajam sangat dia. Aku campak kat atas tu. Bismillah. Alhamdulillah. Tebing tinggi. Bismillah. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Lucu geng. Nasib baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik geng. Pating original sungai. Kita buat naik tu. Terbaik luka tangan aku. Kena sengat. Sengat dia tajam.
Okey geng, alhamdulillah. Strike pertama. Aku dah hampir-hampir kumpau lagi ni. Alhamdulillah. Ni aku menggunakan umpan roti gardenia. Ni betul-betul kalau tengok pada ikan ni, ikan patin ni. Ni ikan patin original sungai lah ni. Sebab kalau korang tengok pada dia punya sengat. Lepas tu bawah dia ni ada macam lubang lendir. Di lubang 3 lubang ni dia ada lendir ni. Lendir hanyir dia ni. Tengok dari segi muka ni. Tak tahulah ikan patin apa ni. Ekor dia, warna dia pun, tapi ni patin ni sebab dia tanda hitam macam ni. Patin kolam juga kot. Patin sangkar. Kemungkinan sangkar pecah kot. Tapi sengat dia pun tajam ni. Tajam sebab patin ni banyak jenis. Aku pun keliru juga kadang-kadang tak tahu patin jenis apa. Okey geng, aku nak timbang dulu ikan, nak tengok berapa dia punya berat. Okey geng, jom aku nak timbang ikan ni, nak tengok berat dia. Okey geng. Ikan tak duduk diam. Lepas aku dah timbang, ni dia berat dia. Tak nampak. 1.170, sekilo 170 gram. Alhamdulillah geng. Patin Sungai Kuantan terbaik. Darah. Okey geng, kita pasang umpan lagi. Alhamdulillah. Hari ni aku hampir kumpau lagi ni. Alhamdulillah, dia nak bagi juga rezeki. Macam biasa geng, aku umpan pelet habis. Lepas tu dedak pun habis. Jadi hari ni aku guna umpan roti je. Tak sangka ikan patin ni dia nak makan lagi umpan roti aku. Ni aku tunjuk cara aku pasang umpan. Aku dah letak dua gini. Ni sambil-sambil bagi ikan makan, sambil-sambil sedekah lah. Tak, sikit lagi, tambah lagi. Ok geng, sambung balik. Kamera panas. Dah dia stop sendiri. Ok, ni aku kepal dia. Aku kepal. Jadi jangka hayat umpan ni dalam air dia lama sikit. Kalau aku buat teknik macam ni. Topak lagi. Topak lagi. Lepas tu topak lagi. Tu kepal. Kepal ni manja-manja je lah. Okey. Siap. Jom. Okay. Strike padu. Ikan patin. Kita baling lagi. Kok ada lagi patin nak makan. Kebetulan sangat geng, aku baru tukar setup tali untuk joran ni. Ada itu hari yang bertanya aku, tali ni aku guna tali apa? Ni tali aku guna tali benang. Tapi dia tanya aku tali mati color. Bukan tali mati color. Yang ni tali multi color. Tali ni bukan ni, tali ni aku suka guna tali ni sebab tali ni dia ada warna. Jadi kiraan warna dia tu satu warna 10 meter. Jadi tali ni biasa aku beli
150 meter lah untuk mesin saiz besar ni. Ngam-ngam lah. Yang ni aku ambil saiz 25 LB. Okey geng, macam biasa kita baling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, habis mesin kena tanah. Ni balik kena cuci pula ni. Okey geng. Okey geng, macam biasa loceng keramat. Kadang-kadang yang loceng ni bukan aku tak nak cabut, sebab kadang-kadang bila strike tak sempat nak cabut. Kalau cabut aku takut ikan masuk bawah kayu ke, risau juga kan. Kalau saiz padu macam ni, saiz kilo 2 kilo tu boleh lah lagi nak layan-layan. Kalau saiz besar-besar memang tak sempat lah nak cabut loceng. Minta maaf lah geng, kalau sebelum ni video aku agak ganggu sikit lah bunyi loceng. Hari ni aku dah teringat, aku dah cabut loceng tadi. Alhamdulillah. Okey geng, alhamdulillah hari ni ada hasil juga. Kita tunggu dulu. Aku pun tak lama lah ni, sebab hari pun macam nak hujan lah. Okey geng, kita tengok kalau ada start lagi aku update lagi. Okey. Aduh, cuaca dah gelap geng. Okey geng, alhamdulillah aku dah pun siap kemas-kemas barang. Okey, jom kita tengok hasil dulu. Okey geng, ini hasil aku. Alhamdulillah aku ada strike seko saja ikan patin sungai geng. Alhamdulillah ada juga rezeki. Hari ni pun kalau ikutkan hampir-hampir kumpau. Alhamdulillah strike kena potong tanggona, rezeki. Okey geng, hari ni joran ni Shimano Nazif beraksi. Alhamdulillah dengan setup tali baru. Tali baru pun dah hanyir. Banyak lalat. Okey geng, ni dia ikan patin. Kepala dia, dia punya sengat dia ni tajam. Sengat tepi pun tajam juga. Lepas tu dia ada lubang ni bawah ni. Lepas tu dia ada lendir-lendir tadi. Aku tak tahu ikan patin apa ni. Dia punya mulut ada janggut, ada misai dan dia punya ekor. Okey geng, hari ni aku tadi strike guna umpan ni lah. Umpan macam biasa, roti Gardenia original klasik. Ini kerak dia ni. Lagi aku nak ni lah, bagi ikan kat sungai ni. Umpan yang ni pun banyak lagi, sebab ini cuaca pun dah mendung lah, nak hujan. Okey geng, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku harap korang bolehlah bantu aku subscribe, like, share dan komen. Okey geng, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.